Halo guys, aku ada buat decision untuk do a little bit of upgrade with my PC, which is from this into this. So, tanpa lengahkan masa lagi, let's go. Okay, so this is the first thing yang saya nak review, iaitu microphone Mauno PD200X. Okay, white colour guys. Di mana kat sini korang boleh tengok packaging dia pun memang nice lah. Tengok dia dah siap ada foam, and also inside kita ada manual and also warranty card dia lah. Saya tak tahu tu warranty card ke apa kan. Also korang boleh tengok isi dia. Memang nampak gorgeous guys. Oh my god. Alright, this is the mic. Okay, kalau korang tengok dia punya body ni made by metal, besi kan. And dia punya apa orang panggil benda lah ni, pemegang mic ni, dia made of plastic lah, which is kita boleh connect dengan kita punya microphone boom arm, which is yang ni lah kan. Microphone ni pun ada dia punya software tau, korang boleh download. Di mana kat sini kita boleh adjust dia punya RGB lighting, color, and also dia punya microphone setting lah. Mana kat sini contoh, aku try adjust dia punya RGB lighting. Alright guys, let's move on to the next item, iaitu kita punya keyboard Aula S98 Pro. Di mana kat sini korang boleh tengok kepremiuman dia tu. Mana kat sini kita akan dapat dia punya manual and also warranty card. Boleh tengok kat sini macam saya tak tengok. Kita buat apa? Kita buang guys. Okay. Kita pun nak buat sound review juga dekat sini. Di mana saya massage dulu keyboard ni, and also korang boleh dengar sound test dia. Satisfying kan. Ini pun reason lah kenapa saya nak tukar keyboard baru. Mana kat sini korang boleh tengok cat dia pun dah terkopek guys dekat huruf D tu. So dia punya clicking sound pun kuat juga. So yeah, saya try to upgrade. Thank you for your service little guy, really appreciate that. Inilah rupa keyboardnya selepas keluar daripada plastik, dengan 3 kombinasi warna putih, cyan dan juga navy, membuatkan ia sangat minimalis sesuai dengan PC saya. Pada kat sini kita ada 3 type of connection. Kita ada Bluetooth, dongle 2.4 GHz dan juga wired type C lah. Allah, jatuh pula, minta maaf. Nak guna dia pun senang, button on off saja, plug and play. And this is the sound test for the keyboard. Lagi sekali. Jadi inilah close up look selepas saya turn on keyboard ni. Cantik kan? Bukan itu saja, kita punya button keyboard ni pun ada knob tau. Kita boleh adjust volume dan juga setting dekat screen tu. Nampak? Also this keyboard ada color option lah untuk RGB dia. Macam-macam style dia. Korang patut try. Honorable mention Megatron. You guys will be satisfied dengan konten aku hari ni kan. Jadi apa, review gadget pula. Di mana kat sana ada brand-brand kat luar sana nak reach saya as reviewer kan, bolehlah email saya. Shone out. Bye bye. Tak pernah ucap hello ketika kau lambai. Rimau ya. Tak pernah hancur hati, otaknya bersemai.
Harimau